warahmatullahi wabarakatuh semua. So, kembali bersama saya Nak Extend. Jadi, selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan so, hari ni kita nak main Idul Adha Tower. Yes, apa nama raya kan. Ni pun rekod tu raya tau. Ni lepas raya terus rekod Okay, tanpa bangsa, let's go. Allah, lupa pakai baju Melayu. Tahu lah. Idul Adha tahu bla bla bla. Ni ada. Oh, ada duit. Yeah. Hello guys, welcome. Jangan lupa follow aku Raihan _2 ya di Roblox agar kalian apa ni? Tinggalan tower baru. Okay. So, jom kita start. Kita kecil. Aduh. Oh, tak boleh. Apa ni? Ingatkan dia turun. Alamak. Ya. Itu Aidil Fitri. So, inilah game. Pembuat game. Okay, let's go lagi sekali. Alright, let's go. Oh no, macam mana? Tadi. Allah Akbar. Okay. Terjun. Masih baik. Menghilang. Ayo. Wih, lembut. Tak baik tu. Hijau ni. Mati. Stres aku mati. Uyuh. Ya, try mati. Kita matiin. Okay, go. Masih ada ni. So, masih boleh. Oh, wow. Oh my god. Oi, wait. Boleh lagi. Allahu Akbar. Oh. Yes. Also, dalam video ni kita akan main 2 game. Alright. Aku akan buat video ni 10 minit macam tu dah. Tak pun dalam 9 minit dah. Okay, kita cuba lagi. Allah Akbar. Dah jatuh. Ni ada petak-petak. Allah. Hello, testing. Okay. Allah kena. Allah. Oh baik. Kena. Allah. Tak apa. Allah Akbar. Apa hal aku? Weh, nyawa tinggal sekarat ni. Okay, lompat. Allah. Alright. Slow and steady. Lompat di sini. Allah. Nyawa aku tinggal sekarat. Allahu Akbar. Depan. Sama. Lah, dia update. Dah jauh dah tu. Kurang asam lah. Okay guys, itu saja untuk game ni. Sekejap. Di dekat game ni, tiba-tiba owner ni pergi tukar pula. Geram aku dah nak jauh dah tu. Okay, jom kita pergi ke game lain. Wih. Dah sampai. Okay, jom kita keluar. So, kena buat apa ni? Wih, ada masa. Ni baca azan. Assalamualaikum. Yang good here. Korban, my friend. Alright.
Alamak. So, kita dekat game ni. Nama game ni Korban Quest. Wow. Oh dah. Jom. Kita pergi cari goat. Oh tu ada. Go 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 go. Woi sini kau. Oh. Cih, bawa. Kasih. Dah lah. Bagi kat ni lah. Kasih. Aku punya. Tepi lah Tepi lah kamu. Oh masa kita. Oh kena bagi orang lain juga. Sana. Ambil lah. That's my kambing. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okay, go. Kita akan cari lagi. Ni Syekh Harun Rashid. Nak donate siapa? Syekh Uwais Al-Qarni. Surah Al-Hajj. Allahu Akbar. Panjang. Alright, thank you. Mana ni? Kambing. Get over here. Okay, dapat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma minka. Mana ke? Alhamdulillah. Buatlah. Aduh. Okay. Dah 3 dah kot. Ada lagi. Oh, sana. Alhamdulillah. Sana dok. Some place. Syekh Datu Yoga Brata. Okay, donated. Macam mana tadi aku laju ni lambat pula. Oh, lagi 1, 2, 3, 4. 4. Get over here, kambing. Okay. Nah, baca Kamaruddin Hasan. Allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minna. Pakcik. Pakcik nak daging tak, pakcik? Nah, pakcik. Saya, pakcik. Hai, aku punya. Dah. Weh, banyak gila lu. Mustadafin. Okay, sama-sama. Weh, asal jauh-jauh bayi kambing. Sini kau. Kat sana boleh explore. Oh, patut je laju tadi. Terima kasih. Lajunya aku. Ada masjid lah. Oh, kat sini lah kita spawn. Ni, Syekh Fadli. Wait. Apa tu korban? Okay, bye. Kasih. Yeah, kita menang. Okay guys, itu saja untuk kalau hari ni kita main 2 game. So yeah.
Ni game Kurban Quest dan game sebelum ni Idul Adha apa tu? Biasa orang Idul. Kalau Malaysia Aidil kan. Video banyak gila kami. Okay, kalau korang enjoy, subscribe lah, like lah, share lah. Allah. Dan korang buatlah, kalau korang video macam ni, subscribe, like, comment, share. Post semua tu lah. Dan jangan lupa sambut Hari Raya Aidilfitri. Aidil Adha. Dan kalau ada ni cara nak korban. Kalau korang nak apa tu, korang sembelih lembu ke, korang bagilah dekat orang yang perlukan. Faham? Okay, bye. Itu saja dari saya. Next step, bye-bye. Wee.